A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Bab ke-11 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan berkaitan makhraj huruf, iaitu tempat keluar huruf. Dalam episod lepas kita dah lihat dah huruf hijaiyah ni terbahagi kepada al-asliyah, iaitu huruf-huruf asli, dan al-far'iyah, huruf-huruf far'i. Yang mana huruf far'i ni melibatkan 8 huruf dan kita dah bincang pada yang pertama dan yang kedua. Episod kali ni kita akan sambung pada huruf far'iyah yang ketiga. Sad seakan-akan bunyi huruf zai. Contoh dalam surah Al-Fatihah ayat 6, kita baca bukan sirat, itu huruf sad. Dan bukan zai juga, tetapi sad yang seakan-akan bunyi zai. Zirat. Dalam qiraat Hamzah, maka dibaca bercampur dengan bunyi huruf zai. Ni masuk bawah kategori far'iyah, bercampur makhraj atau bercampur sifat atau disebut antara dua huruf. Ni yang dimaksudkan dengan far'iyah, huruf-huruf far'i. Yang mana huruf ketiga adalah sad seakan-akan bunyi zai. Dalam qiraat Hamzah ada, kita baca surah Al-Fatihah dalam qiraat Hamzah dibaca dengan zirata. Sad yang seakan-akan bunyi zai. Kita pindah pada yang keempat, huruf far'iyah adalah ya yang seakan-akan bunyi huruf waw. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 11. Kalau kita baca qila, tetapi dalam qiraat Al-Kisai dan Al-Hisham maka dibaca bercampur dengan bunyi huruf waw. Bunyinya dicampurkan ya dan waw. Qila. Yang keempat ni adalah ya yang seakan bunyi huruf waw. Masya Allah. Kita pindah pada poin yang kelima pada huruf far'iyah. Alif tebal, iaitu jika huruf alif terletak selepas huruf yang dibaca tebal, maka ia akan mengikut pada ketebalannya, sedangkan asal bacaan huruf alif adalah nipis. Jadi alif ni asal dia nipis. Sifatnya kan nipis. Tetapi dia masuk bawah kategori tebal apabila alif tebal, iaitu huruf alif yang berada selepas huruf tebal. Contoh dalam surah An-Nazi'at ayat 34. At-tammah. Alif dekat sini sebelum ni huruf ta. Jadi alif ni dibaca tebal. Jadi alif ni asalnya nipis tapi dibaca dengan tebal. Sebab itulah alif ni dimasukkan bawah kategori far'iyah. Seterusnya yang keenam adalah lam tebal. Demikian pada lafaz jalalah jika terdapat sebelumnya baris depan atau baris atas. Contohnya Abdullah. Lafaz Allah ni lafaz jalalah. Lam kan sifat dia nipis. Huruf nipis. Tetapi lam pada lafaz jalalah jika sebelumnya berbaris fathah, contohnya qala Allah, dibaca tebal. Lam pada lafaz jalalah jika sebelum dia baris dhammah juga dibaca tebal, contohnya Abdullah. Jadi ni bawah far'iyah. Dengan mengetahui bahawa asal lam adalah nipis, kita pindah pada poin yang ketujuh. Nun yang tersembunyi, ia dibaca bercampur dengan huruf selepasnya. Contohnya yang kusun. Nun ni tersembunyi. Kita pindah pada poin yang ke-8, iaitu poin yang terakhir pada huruf far'iyah, iaitu mim yang tersembunyi. Sama seperti nun tadi, kedua-dua mim dan nun jika tersembunyi maka akan menjadi huruf yang naqis, huruf yang tidak sempurna. Dia bukan mim dengan nun bawah asliyah. Mim dengan nun ada makhraj tertentu, tetapi bila dia bercampur dengan huruf sebelumnya, bila nun mati, mim mati, dia jadi nun dan mim yang tersembunyi. Dia masuk bawah kategori far'iyah. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 33. Anbihum bi asma'ihim. Perkongsian berkaitan huruf-huruf far'iyah ini saya kongsikan daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan panduan lengkap ilmu tajwid, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.